Combo je dulu ni perfect combo. Aku baru je lepas pakai benda ni tau. Tengok video sebelum ni, okay? Dan aku sangat-sangat syorkan setiap pagi lepas aku bangun tidur, terus ambil putih edition last dan gabungkan dengan white care. Serious talk, aku pun ambil konsum 3 hari. Kesan dia memang sangat laju. Jerawat aku ni naik besar macam gunung tau. Ini aku dah pakai hari kelima, hari keempat, hari kelima kot. Hari kelima kena ke 7-8 lah ni. Hari ke-8 dah ni laju gila. Pada masa pakai ni dia macam dia turun, tapi dia tak turun yang laju. Dia macam turun macam tu je. Tapi bila aku pakai ni zup macam tu. 3 hari licin. Hari pertama masih lagi bergunung, hari besoknya turun flat macam biji jerawat kecil tu. Hari ketiga, hari ni hari ketiga flat. Kiranya total 8 hari ke 7 hari, aku tak ingat lah. Dah berapa lama dah. Kau tengoklah playlist aku dah pakai berapa hari. Kalau kau tanya aku, ini adalah caratan nombor 1. Sebab ingredient white care ni dengan yang ni lebih kurang sama je dalam 70-80%. Sebenarnya aku pakai Lamero. Lamero tu aku tak suka satu je. Dia best, tapi aku tak suka satu sebab dia ada non-dairy creamer. Semuanya seterusnya aku pakai Platinum. Platinum tu best, stevia tapi manis letih. Bila aku pakai yang ini, rasa sedap macam Zeppel, tapi pada masa yang sama dia akan rasa macam lemon-lemon sikit. Tapi sedap, masam-masam. Itu yang aku nak. Walaupun dia pakai stevia, walaupun ada karbohidrat kat sini juga, tapi aku yakin karbohidrat ni adalah natural, bukannya daripada gula. Jadi kalau korang nak cuba, silalah beli ini. Aku dah letak kat beg kuning. Sila combo 2 ni. Tapi makan sehari sekali je lah. Macam ni dia kena makan 2 hari sekali kan, pagi dengan malam. Combo je dulu ni perfect combo.